gigi macam saya cakap tadi kan. Okey, sebelah sini gigi bongsu atas memang tak ada. Okey, yang ni bongsu atas ada tapi dia terbenam jauh dekat dalam. Tak perlu risau dan tak perlu macam mana nak keluarkan dia. Okey, biar je. Gigi ni kalau dia duduk dalam sepenuhnya lagi baik berbanding dia keluar sikit macam awak punya tadi. Sebab kalau dia keluar sikit macam tu, dia akan jadi tempat makanan terkumpul. That's why dia duk keep on sakit lah. Alhamdulillah sebelah sini tak rasa sangat. Sebab yang sebelah kiri tu macam gusi dia tak adalah macam yang sini. Yang ni macam gusi dia gemuk-gemuk macam tu kan. So apa yang saya nampak daripada X-ray ni, satu, gigi ni tumbuh tegak. Walaupun dia tumbuh tegak, orang cakap kalau gigi bongsu ni yang sengit je buang. Tapi condition macam awak ni, dia menyebabkan bengkak dan indikator untuk buang juga, tu satu. Lepas tu yang kedua, memang indikator yang kuat juga untuk buang sebab yang atas tak ada gigi. Dia sebenarnya tak ada kawan pun dan dia tak ada function dekat dalam mulut ni. Function dia membuat awak sakit dan sakit kepala. Okay, so itu je fungsi dia. So sekarang kita eliminate dia supaya hidup awak lebih aman lah lepas ni. Okay, lepas tu yang ketiga, apa yang saya tengok daripada X-ray sebab last time awak datang tu dalam keadaan bengkak. So ni yang saya maksudkan tadi, dia punya nanah dekat sini. Sebab tahu awak makan antibiotik tu dia reda. Sebab gusi tu memang tengah membengkak disebabkan oleh makanan yang sangkut kat bawah ni. So dia dah jadi nanah. So daripada X-ray ni memang nampak dia macam slightly gelap sikit kat sini. Sebenarnya kawasan ni dia infected lah. Okey, lepas tu yang lainnya akar dia nampak macam dia bercantum. Dia ada dua tapi dia bercantum. Macam ni. So mungkin nanti bila cabut dia akan one piece keluar. Cuma yang lainnya kalau dalam X-ray ni kita punya saluran saraf. Okey. So saluran saraf ni dia berada dekat dengan hujung akar gigi awak ni. Okey. So antara risiko yang possible saya boleh cakap, kalaulah contoh ada kecederaan saraf ke apa masa prosedur tu, mungkin dia boleh menyebabkan rasa kebas. Means kebas, contoh kita cabut gigi, kita memang bagi ubat kebas. Dan biasanya dalam masa 2 jam ataupun 3 jam dia akan hilang ubat kebas tu. Tapi kalau saraf ni tercedera, so kebas tu dia akan maintain. Walaupun macam dah tak ada kawasan lain dah tak kebas tapi dekat bawah ni je rasa kebas. So ni sebab nampak dia punya saraf tu maybe rahang awak pendek, so gigi besar, saraf ni memang dia macam dekat lah. Itu je lah satu. Tapi insyaAllah yang ni bila saya dah tengok benda ni, saya tahulah nak aware macam mana. Okay. Lepas tu untuk operation sendiri memang kena buka gusi yang kalau macam tadi awak tanya kena jahit ketak kan. Okay, dengan condition gusi awak yang dekat sana tu, so memang kena buka gusi lah. So bila dah buka gusi, kena jahit balik supaya dia duduk in place balik lah macam tu. Okay, so within 1 week nanti datang untuk buka benang macam tu. Okay, faham? So after operate biasalah akan ada pendarahan, akan ada rasa sakit pedih macam tu. So after operate tu kita akan cover terus dengan ubat tahan sakit, dengan ubat suruh bengkak yang saya cakap tadi. Okay, and then within 1-2 days ni elakkan dulu makan makanan yang panas-panas. Makan yang sejuk-sejuk, yang nak kemam air batu ke ada masalah. Yang tu okey, IC boleh lah mencari di bazar Ramadan ni. Boleh puasa? Esok Boleh puasa ya? kalau ikutkan, kalau awak dah complete ubat tahan sakit, ubat suruh bengkak, sebab yang tu 3 biji ubat dia. So awak dah makan pagi, petang kan, malam dengan subuh. Okey je nak puasa besok. Tak ada masalah pun. So makan je ubat tahan sakit terus sebab saya akan bagi yang sebiji yang kuat. So pagi esok tu sebelum masa sahur awak makan. Sepatutnya makan petang macam ni. Kira awak makan cepat sikit lah untuk cover the whole day tu. Boleh je insyaAllah. Okay. So itulah, nanti kita mulalah. Kita mulalah. Okey, jom.